Assalamualaikum. Ni daun bermi mak baru siang apa ni daun rumput. Ni kena asing-asing rumputnya ya. Ini mak dah siang dah bersih lah tapi belum basuh. Kita nak masak apa hari ni? Ini dia. Kita nak buat sambal daun bermi dengan soto. Di bahan-bahannya biasa je blender. Ni cili kambing campur cili yang merah-merah dah masak tu. Masukkan bawang, ikan bilis, bawang putih, bawang merah lah ya, biasalah ya. Nah dah gitu, tunggulah dia sampai dia agak kering. Biasalah kalau pakai blender basah tu macam mana. Ni dia dah kering. Dah bau wangi, meredak-redak kau pedas sangat. Masukkan sotong. Sotong ni mak dah rebus kejap je lah. Celur bagi dia jangan banyak sangat air. Kalau tak nanti air banyak kita nak masak sayur ni. Kita oseng-oseng lah sekejap. Sudah tu masuklah garam, majino, gitulah macam biasalah. Dah sudah tu kita masukkanlah daun bermi tadi. Daun bermi tadi dah dipotong-potong, dah siang. Basuh, bersih. Dia memang basuh tu kena bersih lah sebab dia kotor kan. Berabuk kotor ni. Biasalah kita ambil kat tepi pagi tu. Lepas tu masukkan daun bermi. Mesti segar lagi. Alhamdulillah. Masuk ni kita masak tak lama lah ya. Cuma oseng-oseng gitu aje lah. Dia nampak macam dah layu tu dah. Ni mak tak bubuh air lah ya. Sebab air sayur tadi pun ada air sikit gitu. Dah kita goseng-goseng gitulah. Dah layu-layu gitu matikan api. Tengok aje lah ya. Ada lagi sayur bermi ni ada lagi separuh mak simpan. Tak tahu nanti nak masak apa lagi ni. Sebab ini pun banyak ni kan. Mak seorang je makan. Gitu aje lah. Dah sudah tu. Oseng-oseng sekejap tu matikan api. Lepas tu cepat-cepat lah. Kita keluarkan daripada kuali tu. Nanti takut dia akan masak lagi lama lagi. Masak dalam kuali gitu panas kan. Kita hidangkan lah. Boleh lah kita makan. Okey, Assalamualaikum.